Sejujurnya, Insta360S Pro yang collab dengan Leica ni, harga dia tak murah nak dekat RM2,000 Malaysia. Tapi, aku nak ajar kau cara nak dapatkan kamera ni secara percuma. Dah bersedia? Kita kira sama-sama. 1, 2, 3. Caranya, engkau kena beli Honor Magic 8 Pro. Satu phone flagship daripada Honor yang bakal launching dalam masa minggu ni. Dan kalau katakan kau nak dapatkan Insta360 ni, engkau kena pre-order lah. Jadi bagi yang belum tahu, aku ceritakanlah apa kelebihan dekat Honor Magic 8 Pro ni. Yang paling pertama yang aku nampak adalah dekat bahagian kamera malam dia. Betul, daripada ultra wide sampailah zoom habis masih lagi cantik dengan bantuan AI. Itu gambar malam, gambar siang lagilah cantik. Lepas tu bahagian portrait dia pula ada Hardcore Studios dan juga ada film simulation. Tapi dalam video kali ni bukan aku nak ceritakan pasal Honor Magic 8 Pro, tapi aku nak ceritakan pasal Insta360S Pro ni. Okey, aku nak unboxing dekat korang apa yang korang akan dapat dekat dalam kotak. Jom aku tunjukkan. Yang paling penting, kita nak tengok ada apa dalam kotak Insta360S Pro ni. Buka saja kotak, cak ada Insta360 warna hitam dengan line merah dekat bahagian kamera ni. Ini memang nampak premium betul. Buku manual disediakan. Stiker untuk tampal dekat mana yang engkau suka. Think bold. Sejenis tapak Insta360. Aku rasa ini macam suction kot dekat sini. Label C2C yang agak tebal tapi pendek. Dia tapak untuk Insta360 dekat sini. Yang ini aku tak sempat explore lagi. Untuk apa sebenarnya semua barang yang dia bagi. Ni aku nak cuba tengok dulu ada apa dekat sini. Okey, ada Leica, lepas tu ada skrin dekat depan. Insta360S Pro. Dekat bahagian bawah ni ada beberapa lubang untuk tapak. Okey, ini on off, bateri, memory card lah. Okey, macam biasa. Okey, ni button record dia. Dan untuk skrin dia, nampak tak? Memang lebar babe. Lebar tu bukan setakat lebar. Kita boleh picit dekat sini. Nampak? Aku boleh angkat. Aku angkat skrin dia ni. Nampak tak? Dah boleh rekod video sorang-sorang babe. Dah tak perlu orang tolong dah lepas ni. Dan dekat video lagi satu nanti, aku akan ajar kau cara nak gunakan Insta360S Pro ni. Yelah, nanti dah dapat percuma, tak tahu cara nak gunakan. Jangan risau, aku akan ajar kau ringkas saja cara nak gunakan. Namun, dalam video kali ni, aku nak kau teka. Berapa harga Honor Magic 8 Pro ni? Siap boleh bagi Insta360 ni? Baik beli Honor ataupun